Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Salam Ramadan Karim. Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, terutama bagi rakan-rakan muslim yang sedang berpuasa. Okey, semoga anda semua sihat saja hari ini, okey, dalam menjalani ibadah puasa sambil-sambil melakukan tugas harian di tempat kerja bagi yang bekerja di pejabat dan bagi yang bekerja di mana-mana sahaja, hatta suri rumah sekalipun. Okey, selamat beribadah, melakukan ibadah puasa sambil anda melakukan rutin harian anda walau di mana saja berada. So alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya sekali lagi. Okey, hari ini saya akan kongsikan topik yang saya rasa tidak kurang menariknya dan sentiasa kita hadapi di tempat kerja kita, iaitu menjaga hati di tempat kerja. Tetapi untuk tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan fokuskan kepada bagaimana nak menjaga hati kita di tempat kerja dari segi pergaulan, okey, pergaulan sesama staf lelaki dan perempuan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang saya akan fokuskan pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sedar, kita bekerja ni tuan-tuan dan puan-puan, kita datang ke pejabat ni sebenarnya untuk mencari rezeki, okey, rezeki yang halal, okey, yang menenangkan, yang mana daripada usaha kita bekerja mencari rezeki tersebut, kita bawa balik untuk keluarga kita tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, ya. Tetapi tanpa kita sedar tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ni sering diuji. Okey, biasalah kan kita sebagai manusia biasa yang sering diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ni sering diuji tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so dalam konteks ujian hati ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks kita berdepan dengan pelbagai jenis cabaran di tempat kerja, khususnya dalam melaksanakan tugas kita dengan orang kata berlainan jantina, misal kata, okay, ujian hati tersebut kita akan mungkin mudah mengalami ujian hati ini, mudah tertarik. Okey, mudah tertarik dengan staf ataupun rakan sekerja yang berlainan jantina. Mungkin ada yang sedang ataupun pernah mengalami keadaan-keadaan tersebut. Itu yang saya nak fokuskan hari ini. Bagaimana, apakah cabarannya bila kita menghadapi ujian hati di tempat kerja, kan, bila hati kita mudah tertarik dengan orang lain, kan, dan apa cabarannya dan bagaimana kita nak menghadapinya, insya-Allah, ya. Tapi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dahulu, menjaga hati ini sebenarnya bukanlah bermaksud menjauhkan diri daripada orang, ya. Untuk kita menjaga hati kita, tidaklah bermaksud untuk kita menyisihkan diri kita daripada terlibat dalam pergaulan sosial dengan di pejabat, okey. Tetapi yang pentingnya kita perlu menjaga niat kita bekerja itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disarankan untuk memegang ayat ini sebagai setting dalam kerja, iaitu segala amalan ataupun segala kerja yang nak kita buat itu adalah berdasarkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kita perlu menjaga pergaulan dan batas, ya, di pejabat. Sebenarnya kita kena sedar tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bekerja ni, okey, kita perlu sedar bahawa kita ni adalah milik kepada seseorang. Kalau kita telah berkahwin, okey, kita sama ada kita suami atau isteri, kita ni adalah milik kepada seseorang di rumah. Okey, contohnya macam saya adalah seorang isteri. So di pejabat saya perlu sedar bila saya melaksanakan tugas saya pergi mesyuarat, okey, saya ada urusan dalam program ke, misal kata, kan, so saya perlu sedar bahawa sesiapa sahaja staf ataupun rakan sekerja ataupun ketua saya yang berlainan jantina, saya perlu sedar bahawa okey, aku berurusan adalah untuk urusan kerja sahaja kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Okey, dengan kesedaran bahawa aku perlu jaga pergaulan dan batasan, okey, kerana aku adalah isteri kepada suamiku di rumah. Aku adalah ibu kepada anak-anakku di rumah. So itu mindsetting tu kita kena betulkan tuan-tuan dan puan-puan. Perlu laras minda kita sebagai pekerja, okey, yang mana kita ada cabaran berurusan dengan staf-staf ataupun rakan sekerja ataupun ketua yang berlainan jantina. Ini perlu kita mindset dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Alright, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita, ya.
dalam Al-Quran, okey, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Reminder yang sangat jelas tuan-tuan dan puan-puan, yang memberi satu tamparan hebat kepada kita untuk kita beringat. Okey. So ayat 30 tuan-tuan dan puan-puan, maksud ayat, ya. Allah sebut, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Okey. Dan ayat 31 pula untuk wanita. Okey, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. So tuan-tuan dan puan-puan, di sini jelas menunjukkan bahawa sama ada kita ni lelaki ataupun perempuan, kita perlu menjaga batas pergaulan, kita perlu menjaga maruah diri kita, ya. Jangan melebihi boundary tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab bila kita melebihi boundary, macam saya sebut tadi, kesannya sangat besar tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukannya kesan sahaja, dosa pun kita dapat juga. Jadi kita nak jaga batasan itu. Kita perlu ingat bahawa sebagai seorang Muslim, especially, kita perlu menjaga pandangan, perlu menjaga maruah kita. Okey, dengan langkah pertama itu menjaga hati kita dulu. Sebenarnya memang sangat besar cabaran dan ujian untuk mendidik hati kita, untuk menjaga hati kita daripada pandangan-pandangan yang negatif, yang menarik kita untuk melakukan perkara yang tidak baik ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, perkara-perkara yang tak baik ni, terutama dalam pergaulan bebas ataupun pergaulan tanpa batas ni tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada pandangan. Okey, sebab tu ada wording yang orang selalu sebut apa, perasaan cinta dan sayang dan sebagainya, itu bermula daripada pandangan mata dan sebagainya, kan. Sebenarnya itu adalah satu cabaran dan ujian. Tapi kita perlu ingat, macam saya cakap tadi, di tempat kerja ni, interaksi kita adalah interaksi yang profesional. Hubungan kita dengan orang lain di pejabat adalah hubungan yang profesional yang berkaitan dengan kerja, bukan berlebih-lebihan. Kerana apabila berlebih-lebihan, dia akan timbul masalah. Sebab itu kita disarankan untuk bersederhana sahaja dalam apa juga pergaulan dan hubungan kerja di pejabat. Okey, bersederhana dan profesional. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini. Okey, so saya mengharapkan agar anda beringat, ya, kita bekerja ni bukan hanya sekadar untuk bekerja untuk dapat gaji dan sebagainya, tapi bekerja ni juga adalah sebagai satu cabaran, okey, experience, okey, pengalaman untuk kita mendidik hati kita, okey, supaya menjadi lebih sedar kita bekerja ni niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, okey, sebagai ibadah, dan menjaga batasan hubungan di pejabat hanya untuk hubungan yang profesional sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa lagi dalam topik-topik yang akan datang yang saya akan kongsikan. Okey, stay tune bersama dengan Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar USIM, okey, untuk topik-topik seterusnya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.